3 sebab utama kenapa semakin ramai parents sekarang simpan duit anak dalam bentuk emas. Nak tahu tak kenapa? Tengok video ni sampai habis, share dan save untuk rujukan akan datang. Yang pertama, anak kita ni lambat lagi nak guna duit mereka. Duit raya ataupun duit simpanan anak biasanya akan digunakan bertahun-tahun lagi. Jadi, bila kita tukarkan kepada emas, kita sebenarnya simpan nilai duit tu untuk jangka masa panjang. Yang kedua, emas boleh lindungi nilai duit. Contoh mudah, tahun lepas harga emas sekitar RM450 ke RM500 segram. Hari ini dah pun mencecah RM700 segram. Maknanya simpanan yang sama nilainya meningkat dari masa ke semasa. Yang ketiga, mudah disiplinkan simpanan anak. Bila duit ditukar kepada emas, kita tak mudah untuk keluarkan dan belanjakan. Lama-lama gram emas tu akan terkumpul dan bertambah sedikit demi sedikit. Ibu ayah boleh bukakan akaun emas Gap Junior Public Gold untuk setiap anak. Boleh mula simpan serendah RM100 tanpa komitmen. Kalau nak lebih konsisten, ibu ayah juga boleh set auto debit minimal RM50 ataupun lebih setiap bulan. Jadi simpanan anak ini akan bertambah secara automatik. Bayangkan kalau setiap kali raya kita buat perkara yang sama. Ambil sebahagian duit anak dan tukarkan kepada emas. Suatu hari nanti bila anak kita dah besar, mereka bukan sahaja ada kenangan raya yang menyeronokkan, tapi mereka ada juga simpanan yang ibu ayah dah kumpulkan untuk mereka. Bagi ibu ayah yang nak daftarkan akaun emas Gap Junior untuk anak-anak, boleh klik link di bio, saya akan guide step by step.